Lama betul aku tak datang sini. Nampak semakin ramai peniaga-peniaga dekat sini. Oh, rupanya sebelah sini Uptown Bangi Gateway. Bertambah meriahlah area sini. Tak perlu lagi pergi ke event. Dekat sini pun dah ada bermacam-macam makanan. Ini salah satunya nasi berlauk gulai kerutuk Magnis. Dah alang-alang sampai tu, jomlah kita cuba. Memuaskan puas hati. Pada hari saya lauk lain pusing-pusing, aku bawa balik lain. Kat sini kita ada daging belengas, daging bakar, ayam bakar, ayam masak merah, gula kuning lah, masak ikan tongkol. Ni gula ayam. Lepas tu kita ada kerutuk lah, gila dia dekat sini. Orang panggil sambal jantan. Lepas tu kita ada nasi kerabu lah. Kita ada tumis. Ni tumis kita. Kita buka setiap hari, tutup hari Isnin je. Pukul 5.30 sampai pukul 12 malam. Sebelah sana tu kita panggil Little Bangi. Dekat sini kita panggil Uptown lah. Uptown Bangi Gateway. Sebelah air bala ketagih, sebelah jagung. Nasi berlauk RM7. Daging ke, ayam ke, ikan ke memang kita buat RM7 je. Kita ada nasi kerabu. Kalau macam ayam bakar ni RM8. Daging bakar RM9. Kita ada sodok lada, telur masin. Daging belengas ni. Letak sambal. Letak timun, letak ikan tongkol. RM10 saja. Berapa? Ni kilo dia dekat sini. Budu, sambal. Lepas tu ulam. Kita letak kerupuk ayam campur daging. Kalau macam ni RM11 je. Telur masin sebelah. Kalau macam ni RM12.5. Solok lada RM15.5. Macam ni. Wah, nampak menyelerakan. Tak sabar aku nak cuba ni. Kita singgahlah beli air dulu. Kang tercekik pula nanti. Kita orang ambil nasi berlauk dan juga nasi kerabu. Untuk harga RM15.50 sangat berbaloi. Bermacam-macam lauk ada. Ayam bakarnya ni tak payah cakap lah geng. Memang lembut. Sangat berpuas hati. Korang kena cuba. Nasi berlauknya pun memang puas hati dengan harganya. Ikan yang fresh, daging yang lembut. Jadi pada korang yang berada di sekitar dengannya, apa tunggu lagi geng? Boleh ke?